Okey, ini vlog final Piala Malaysia. JDT bertemu dengan Kuching City di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kalau nak diikutkan, hari yang sama ni ada event hoki, ada event badminton. Tambah pula cuaca petang dekat Kuala Lumpur sekarang ni tengah hujan. Memang pack lah perjalanan ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Mujur aku sampai timing just nice. Pertembungan Kurtio antara Ultras JDT dan Kuching City pun aman je. Siap nyanyi lagu Bella Ciao sama-sama. So ini petanda match final ni akan berlangsung dengan aman, tak ada gaduh-gaduh. Bila organizer announce list first 11 JDT, paling kuat bersorak ke nama Arif Aiman. Lepas hampir 6 bulan injet, akhirnya hari ni Arif Aiman buat comeback. Nama dia ada dalam list sub JDT. Announcement nama player Kuching City meriah juga, tapi meriahnya bila nama-nama ex-player JDT disebut. Sebelum start match, layan juga Amy Search tarik 1-2 lagu. Dan akhirnya perarakan masuk player kedua-dua tim diiringi dengan lagu John Cena. Lain macam organizer kali ni, pakai lagu John Cena terus. Kapasiti Stadium Nasional Bukit Jalil lebih kurang 87,000. Yang turun stadium lebih kurang 50,000. Tak pelik lah kalau fans JDT nampak ramai. Diorang ni 3 ke 5 jam je daripada Johor naik kenderaan darat. Fans Kuching City yang memang bermaustatin dekat Sarawak perlukan kos yang lebih tinggi untuk terbang ke Kuala Lumpur. Dah lah musim cuti raya, harga flight tiket confirm keras. So fans Kuching City yang sampai stadium ni memang rare lah. Sebelum match start, korang dengar dulu prediction kita orang. Tengok 2-1 siapa yang mengena. Johor menang. 2-1 Johor. JDT 3, Kuching 0. Confident, JDT okey. Confident is the key. Baru je punggung nak warm up, fans JDT dah kena bangun untuk celebrate gol Bergson yang dibatalkan. Sayanglah tak gol, padahal setup gol tu dah cantik lah. First half memang rancak, tak adalah JDT saja control ball possession. Ada masa Kuching City pun control ball possession, ada attacking juga. Tapi aku rasa brother ni kena paksa datang stadium. Match rancak-rancak macam ni pun dia relax lagi main Tetris. So first half 0-0. Half time show, layan Amy Matpiah pula karok 1-2 lagu dia. Masuk second half, fans JDT mula resah bila Kuching City dapat penalti. Cuma bila Ramadan gagal skor penalti tu, fans JDT apa lagi, celebrate macam angkat piala lah. Keterujaan fans JDT semakin berluap-luap bila poster boy dorang Arif Aiman dimasukkan exactly lepas scene penalti Kuching City yang tak masuk tu. Aku ingatkan match ni akan drag ke extra time atau penentuan penalti. Aku dah ready lah nak balik lambat, lagipun esoknya hari Ahad. Tiba-tiba Marcos Kilma berjaya skor. Disusuli dengan gol kedua daripada Arif Aiman dengan celebration goyang perut dua dia. Hujung-hujung match, ingatkan JDT dapat skor gol ketiga tapi malangnya gol dibatalkan. So JDT champion Liga Malaysia dengan kelebihan 2-0, gol menewaskan Kuching City. Jumlah jaringan yang aku kira realistik lah berbanding kalah 6-1 dalam match final. Apalah match final boleh kalah 6-1. Habis tengok TMJ celebrate dengan fans JDT, tengok Arif Aiman terima piala man of the match walaupun main 30 minit je. Tengok player JDT angkat piala Malaysia, kita orang apa lagi, jauh je lah. Keluar stadium, teruskan hidup macam biasa, macam rakyat marahan yang lain. Okay, bye-bye.